Siapa yang mulakan tembakan pertama? Hari ini nak cerita pasal RCI Tabung Haji. Sejak semalam, di sosial media penuh cerita pasal perkara ni. Sebelum tu, korang kena tengok dulu video ni di profil saya. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Dalam video Point of No Return tu, saya buat andaian apa akan berlaku jika Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung atau tidak untuk menghadapi PRU16 nanti. Walaupun nampak jelas seolah-olah mereka tidak akan bergabung, tetapi dalam tempoh setahun lebih, macam-macam boleh berlaku. Kalau mereka bergabung, tak ada apa-apa yang akan berlaku. Business as usual. Tapi kalau mereka tidak bergabung, jom tengok sedikit sedutan dari video Point of No Return. Seterusnya, kalau Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak bergabung, betul-betul bergerak solo masuk PRU16. Maksud bergerak solo ni, semua kerusi ada calon masing-masing. Apa pula akan berlaku jika mereka bergerak solo? Kita dapat tengok masing-masing keluarkan secret weapon masing-masing. Ialah, sekarang ni masing-masing masih dalam kerajaan pusat. Masing-masing tahu apa yang berlaku. Sebagai contoh, mungkin laporan RCI kerugian tabung haji 30 bilion akan didedahkan kepada umum. Dan mungkin ada banyak lagi pendedahan yang akan berlaku. Dalam hal ni, rakyat akan untung kerana dapat tahu perkara sebenar dan boleh menilai. Tapi korang jangan seronok cepat sangat. Sebenarnya, secret weapon ini jugalah yang akan jadi bargaining chip untuk mereka bergabung atas nama kestabilan politik. Kononnya. Kita pun tak pasti sama ada laporan RCI tabung haji ini akan didedahkan ataupun tidak. Katanya nak bawa dulu dalam mesyuarat kabinet. Hari ini saya nak cerita pasal who fired the first shot. Dalam peperangan, politik atau pertikaian, soalan siapa yang melepaskan tembakan pertama menjadi topik penting. Dalam isu laporan RCI tabung haji, UMNO Barisan Nasional akan menyalahkan Pakatan Harapan dan begitulah sebaliknya. Kita tengok dan biarkan saja mereka. Sementara mereka mencari siapa yang memulakan tembakan pertama, saya nak ajak korang semua berfikir. Mengapa tembakan itu berlaku? Dan siapa yang mendapat manfaat daripada konflik tersebut? Laporan RCI ini sebenarnya bukan tembakan pertama oleh Pakatan Harapan. Ia adalah counter attack atau serangan balas daripada tembakan pertama yang dilakukan oleh Barisan Nasional apabila bergabung dengan Perikatan Nasional di PRN Negeri Sembilan. Selagi laporan RCI ini tidak didedahkan, kita tak tahu apa kandungannya. Jika kandungan laporan RCI tersebut mengandungi dapatan yang memalukan pemimpin atau pentadbiran terdahulu, pendedahan itu boleh meletakkan Barisan Nasional dalam keadaan defensif. Isu tabung haji mempunyai nilai politik kerana ia melibatkan institusi yang sensitif kepada pengundi Melayu. Mendedahkan laporan ketika kempen boleh mengubah fokus perbincangan awam. Sebagai rakyat, terus terang saya katakan, memang saya tak sabar nak tunggu laporan RCI tabung haji didedahkan. Saya juga amat berharap bahawa episod RCI tabung haji ni tak ada plot twist macam cerita Korea. Manalah tahu, tiba-tiba laporan itu tidak didedahkan sepenuhnya. Muka surat dapatan laporan dihitamkan. Alasan, akta rahsia rasmi. Jangan terkejut. Plot twist macam ni ada kemungkinan akan berlaku. Macam dalam video Point of No Return tu, saya bagi tahu secret weapon ni juga akan dijadikan bargaining chip untuk mereka berbincang. Sebagai penutup, saya nak maklumkan bahawa perkara macam ni akan terus berlaku selagi Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional diberi kuasa.
Korang tak bosan ke? Korang tengok infografik ni. Korang tahu tak bahawa pengundi yang berdaftar untuk PRU16 nanti dianggarkan seramai 22 juta orang. Ahli Barisan Nasional lebih kurang 5 juta. Ahli Pakatan Harapan 1.5 juta. Dan ahli Perikatan Nasional 1.5 juta. Semuanya lebih kurang 8 juta orang sahaja. 8 juta ahli parti ni semestinya akan mengundi parti masing-masing. Tapi pengundi yang tidak berparti adalah seramai 14 juta orang. Jika korang yang tengok video saya ni termasuk dalam golongan 14 juta orang yang tidak berparti, saya harap korang sedar bahawa korang boleh buat perubahan pada PRU16 nanti. Akhir sekali, salah satu sebab kenapa wujudnya Parti Bersama adalah perubahan. Saya dah buat banyak video pasal Parti Bersama. Parti Bersama bukan third force, tapi new force. Parti Bersama membawa budaya politik baru demi membina negara yang lebih baik. Kepada 14 juta orang pengundi yang tidak berparti, korang tidak perlu jadi ahli parti untuk mengubah negara. Kuasa sebenar bukan pada kad ahli, tetapi pada kertas undi. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.